Hari ketiga kita dekat Kunming ni, Shakely dah sediakan satu aktiviti rare untuk kita try. Ini memang satu experience yang Metok sendiri pun tak pernah try sebelum ni. Tapi sebelum tu kan Metok nak share. China ni memang cashless ya. Korang tak payah bawa cash pun tak apa datang China. Sebab even pakcik jual buah tepi jalan, pakcik yang jual skewers dekat tepi-tepi ni pun memang semua nak QR sahaja. So make sure sebelum datang China, korang dah set siap-siap apps Alipay. Nak pakai Touch and Go yang kita biasa pakai dekat Malaysia tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab memang dah ada Alipay dekat situ. Tapi kelebihan kalau kita pakai apps Alipay yang original punya, conversion rate dia lebih cantik daripada apps Touch and Go. Kalau ada lagi soalan berkaitan trip Metok ke China ni, korang boleh komen je. Tengok episod ni sampai habis dan jangan lupa subscribe. Good morning. So hari ni hari ketiga kita dekat Kunming. So kau tengok, kita orang berdua dah ready dengan windbreaker kan. Agak-agak apa lah aktiviti yang Shakely nak suruh kita buat hari ni. Nantikan kejap lagi, okey? Kita dah breakfast dah pagi tadi. Makanan basically sama je macam semalam. Hari ni kita pukul 8 pagi dan sekarang pukul 7.35. Adalah waktu nak relax-relax sekejap, buat-buat video ke apa ke sebelum kita naik bas untuk ke Tasik. Jeng jeng jeng. Give you some applause. Big hand. Kita dekat R&R dekat China. Dah cakap tak dengar bunyi kereta. Sekarang kita singgah dekat R&R dekat China ni, toilet break. So ni R&R dia, tak ramai orang. Tak macam R&R kat Malaysia. R&R kat Malaysia memang meriah kan. R&R kat ini macam sunyi je, tak ada orang pun dekat tu, dekat kursi meja tu. Lepas tu ramai tanya pasal toilet China kan. Okey, toilet dekat R&R ni bersih. Yang cangkung bersih, yang duduk pun bersih. Kita nak naik bas dah. Tada! Lagi roughly 20 minit kita akan sampai tempat kita nak buat sailing hari ini. Ya. So sekarang dengar baik-baik ya, sebab tempat sana dia tak ada proper storage. But please, all your big bag keep inside the bus. The big bag all keep inside the bus. You just go down. Okay, kita dah ready nak sailing. Yang mengandung tak boleh. Jom 8 orang. Mami tunggu ya Mami. Yelah. So hari ni kita nak pergi sailing. Nak sailing dekat Tasik yang kedua terdalam di China. Kita dah pakai windbreaker siap-siap. Lepas tu bawa barang-barang yang waterproof sahaja. So kita bawa DJI Osmo Nano. Phone nak letak dekat dalam ni. Okay, ready semua? Ready. Lokasi Shakely bawa kita sailing hari ni adalah di Fushan Lake. Tasik ni merupakan tasik kedua paling dalam di China. Aktiviti kita hari ni memang fully sponsored dan fully arranged by Shakely. Memang kalau bukan dengan Shakely, kita pun tak akan merasalah experience ni. Metok sendiri pun first time naik kapal layar. Sebelum ni tengok kat TV je masuk Olimpik. Dia kata apa? Contribute to the lake. Laju. Tu lawan ke? Bye-bye. So kita layan macam ni je lah. Sejam ke 2 tu. Macam-macam. Yang dapat pula kat ada 3 kat Umi. Tak dengar suara tapi diam. Elok Zah kat sana. Bila naik kapal layar ni, dia kasih kita pilih tau. Kita nak go for extreme ke, kita nak fulfilling princess je dekat atas ni. Kapal yang pilih untuk extreme tu, memang kapten kapal ni akan tenggelamkan kapal tu tau. Memang basah lah dekat atas tu. Kapal kita pilih untuk feeling princess gitu je. Itu pun ramai hilang suara, terdiam dekat atas ni. Okay, kita lihat ya suasana di dalam kapal. Seorang dah tergadas. Seorang dah tewas. Dah lah jaket dah tak pakai kan. Tiba-tiba dia buat hal pula. Nak duduk ke? Duduk galau. Ekstrim lah. Oh. Dah basah dah ni.
Masuk dalam ke? Masa teruk. Lepas 1 jam pelayaran kita tu, kita pun balik semula ke darat. Lepas tu Sheikh Lee pun dah sediakanlah makanan-makanan ringan untuk kita top up balik tenaga yang dah habis menjerit dekat atas kapal tadi. Teh panas. Ada sandwich telur, flower cake. Okay. Habis dah sailing kita pagi ni. Senang? Ha? Tak masalah, kita orang princess semua. Orang paling ekstrim. Tenggelam terus sampai mana? Dalam. Best lah. Tengok baju Afiq pun. Itulah nampak. Okay. So kita nak balik Kunming balik. Dah balik hotel. Tukar baju dulu mana yang basah tu. Syam. Lepas tu kita nak pergi lunch. Lunch hari ni sendiri. So kita nak pergi, so kita mungkin nak pergi ke area Sun Cheng Street. Toilet. Ni toilet dekat petrol pump. Ambil air dulu, pakai bidet. Okay, so setakat 2 tandas dekat China, 2 public toilet dekat China, dua-dua okey, dua-dua bersih je. Macam biasalah korang kena pakai bidet. Lepas tu tak ramai orang nak masuk, orang Malaysia lah, tak ramai orang Malaysia nak masuk tandas yang cangkung. Dan I okey je tandas cangkung kan. So dapatlah kita potong barisan. Dia orang ni semua manja, orang Malaysia ni nak tandas duduk je. Sayang, aku power. Apa perasaan? Perasaan saya seronok, happy. Walaupun duduk kat tepi, still okay. Kita dah sampai hotel balik. Kita nak letak barang-barang ni. Lepas tu kita nak Lagi turun shopping. balik. Lagi shopping. Kita bagi 5 minit je. Jangan lama-lama Kita kat dalam 5 minit. Kelas 10. Turun balik kita nak pergi Sun Cheng Street. Kita tengah tunggu Didi untuk ke Sun Cheng Street. Tengah tunggu Didi. Dekat China ni, kalau kita nak naik e-hailing, nama apps dia adalah Didi. Dia tak ada Grab, tak ada Uber, sebab China ni dia adalah negara yang nak buktikan dekat dunia yang dia boleh hidup tanpa US. So semua benda dia punya. Naik Didi kat China. Okay, kita dah sampai dah dekat kedai beef roti yang viral tu. Kena beratur sikit lah. Tak dia tak? Takkan dia? Tadi kita punya orang. Mana mak aku manager. Kita dah try dah. Dia ada 2 original dengan spicy. Yang sedap Spicy. spicy. Spicy pun taklah spicy sangat. Spicy tu dia berasa kan. Plain pun sedap. Plain pun sedap je. Kosong lah, tapi sedap. Kita kalau dah biasa makan pedas tu, tak spicy lah. Well. Kita dah sampai Sun Cheng Street. Bila masuk je kawasan Sun Cheng ni, memang kedai halal is everywhere. Nak kedai halal apa, semua ada. Kedai aiskrim halal, jual daging halal, makanan halal, mi tarik halal, semualah, semua akan ada dekat sini. Macam dalam drama Cina kan, budak-budak sekolah. So mak-mak tunggu kat tepi, kat depan. Sedap tak? Recommended ke tak? Oh, baru nak suap. Try sedap tak? Misi kita petang ni adalah kita nak cuba mi tarik original from China. Selama ni kan duk makan yang dekat Malaysia saja kan. Kita nak test juga yang dekat China ni sebenarnya apa rasa original dia. Boleh benda? Muat lah. Boleh. Pukul 8 dah buka Penuh dengan rakyat Malaysia. Tu rakyat Malaysia datang lagi tu. Dia apa krepek lah dari Johor sampai ke sini dia krepek. Buat plan sama ni. Dia sampai dah. Umi nak garpu. Garpu dan sudu. Beli sudu garpu sampai 50 pieces. Sekali pun tak bawa turun. Sekali pun tak bawa turun. Bawa.
Dah kenyang makan, kita pun terus ke Sun Cheng Mosque. Masjid ni pun berada dalam kawasan yang sama juga. Satu fakta menarik pasal Masjid Sun Cheng yang dekat Kunming ni adalah dia dah berusia 800 tahun. Agama Islam dekat China dah ada dekat sini sejak 1300 tahun dahulu tau. Disebarkan melalui perdagangan lah. Orang Arab datang sini nak berdagang, seterusnya mengambil peluang untuk menyebarkan ajaran Islam. Ada yang berkahwin juga dengan rakyat tempatan, so agama Islam tu makin lama makin luas. Seni bina masjid ni Masya Allah terlalu cantik. Macam tengok historical drama China dulu-dulu yang macam istana-istana tu kan. Tapi ini adalah masjid. Tengah tunggu Didi nak balik hotel. Kita orang punya Didi dari Sun Cheng Street tu ke hotel kan tahu tak berapa? 2.9 yuan. Nak bahagi 4 orang pun pusing-pusing je. Orang murah sangat Didi dekat sini. Sebab tu lah tak nampak orang pergi China macam naik public tau. Sebab memang Didi kat sini sangat-sangat murah. Untuk Didi dekat sini kan, mereka tak tahu macam mana orang yang pakai eSIM guna Didi. Tapi dalam kalangan kita orang, hanya yang roaming sahaja boleh guna Didi. Kerana kita nak pergi Luckin Coffee. Luckin Coffee ni dekat seberang kita punya hotel. Cumanya jalan dia jauh Tengok tu, hotel kita kat situ kan. Kepusing sana. Tak ada jalan yang cross. It's okay lah, kita ada banyak masa lagi sebelum aktiviti kita malam ni. So, berjaya juga kita membeli Luckin Coffee hari ni tapi memang susah lah sebab kena pakai apps dia. Sedapnya. Macam berbaloi lah, bersusah payah translate apps dia tu. Sedap-sedap. Lama gila nak tengok menu pun, nak pilih pun lama. Tapi dapat-dapat tu sedap. 24 hours lah dia kata. 24 hours? Ni 24 hours. Ni yuzu iced tea satu something benda tau. Dia ada banyak lah pilihan. Sedap. Kita dah sampai dekat tempat dekat tempat Shaklee family dinner kita malam ni. So, tadi tempat makan ni dalam lebih kurang 15 ke 20 minit je dari kita punya hotel. Thank you. Dah 2 hari selamat datang. Sekejap yang kena angkat kain. Kain kita meneret, kita pakai princess malam ni. Okay. Hello. Hi. Cok tempat dulu. Ya, cukup. Ini. Wah. Shaklee family dinner ni macam kemuncak lah trip Shaklee kita. So masa family dinner ni akan ada persembahan, permainan, ada banyak hadiah cabutan bertuah, banyak games yang kita akan main malam ni. Tapi masa ni Meta pun tak rekod banyak sangat sebab kita pun sama-sama enjoy the moment dengan team kita. Bukan selalu nak create moment macam ni, memang masa trip Shaklee je boleh. Dan esok masing-masing akan terbang balik ke Malaysia. Kita dah tukar baju dah. So dari tempat dinner tadi kita balik macam biasalah, solat, tukar baju apa semua, dan now kita nak keluar balik. So malam ni malam terakhir untuk trip Shaklee. So malam ni adalah malam terakhir lah kita nak keluar malam dengan geng-geng Shaklee kita. Kedai dekat Nanping Street ni kebanyakannya tutup pukul 11 malam. Tapi lepas diorang tutup tu tahu tak apa jadi? Masa ni lah night market, macam pasaran gelap macam tu akan mula. Yang mana ramai peniaga akan tarik diorang punya troli dengan barang-barang yang nak dijual tu, dan diorang akan berbaris dekat depan kedai-kedai yang dah tutup tadi. Dan itu yang kita nak explore malam ni. Isteri dia dah hilang dah. Ni kita jalan dalam lagi pada kita jalan semalam. Semalam kita tak lalu sini. Masih lagi meriah walaupun dah nak pukul 12 dah. Lepas tu yang menariknya kan, jumpa kedai macam yang kita main game. Lepas tu kalau kita dapat tu, kita dapat hadiah. Macam tu.
Rasa macam nampak macam ada tukang urut juga 30 yuan. Katalah. Tengok ni. Ada orang jual kucing lah. Tu kucing. Adakah dijual ke macam mana? Kucing banyak. Ya Allah, kejap nak tunjuk kucing kat korang. Mana? Wah. Ada jual anjing, ada jual kucing, ada jual hamster. Lepas tu banyak waktu kedai dia. Tu ada lagi. Comel gila masalahnya. Terlepas satu. Tu. Nak beli ular pun boleh. Ular pun dijual. Selalu sedap makanan. Dah tangkap gambar kenyang. Haji. China kan memang terkenal dengan dia punya electric car yang canggih-canggih kan. So malam ni geng-geng suami ni nak cuba book Denza, kereta mewah macam Velfire dengan Alphard tapi versi China lah. So tak tahulah, kita ikut je lah, kita follow je. Ni lah kereta yang ditunggu-tunggu ni. Suruh dia pusing sikit sekejap. Bayar. Wah. Ayo ni buka. Tiga belakang kan? Tiga belakang. Metot asyik sekali. Saya ke? Depan ni. Apa? Abang nak beli kat kita ni. Wow, nice car. Let's go. Sini cepat. Boleh, Fik? Apa? Rekod belakang. Esok pagi. Motor pula. Aduh. Nak naik motor pula. Biasa nak motor. Yang hijau kan? Yang biru Kita nak try ni, naik motor ni. Geram je tengok orang naik. Sekejap kita try. Boleh lah. Try. Sekejap. Tu lah. Ya. Tengok mana? Okay. Scan. Okay. Use location. Confirm unlocking. Wah. Hello. Yeay, boleh. Abang sini. Ni dah boleh. Tak apalah, bawa lah sana. Yeay. Jom kita naik. Friendly reminder, slide over. Oh, okay, I understand. Hold the slider adrenaline to return. Boleh. Okay, let's go. Okay. Jom pergi. Dah pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Satu situ. Satu situ lah. Okey dah, kita dah rehat. Lepaslah hasrat kita tadi nak cuba naik e-bike tu. Pusing satu round hotel ni. Tadi kita bayar 3 yuan saja. So dah nak rehat. Esok kita sambung lagi. Bye-bye.